Yang menyebabkan bila lalai melakukan ibadat, akal menjadi lemah. Akal menjadi lemah, dan lemahnya akal di antara sebab adalah berkawan dengan orang yang keras hati. Berkawan ataupun bercampur. Lalu disuruh kita supaya mengasingkan diri supaya kita selamat daripada keburukan ataupun kejahatan orang lain. Maka dia kata di sini, sejahtera ia daripada segala makhluk, dan dengan fikir itu, dan melalui dia fikir itu, maka melalui fikir tadi dan dengan fikir itu zahirlah baginya haqaiq, maka zahirlah baginya segala hakikat ketuhanan. Sebab itulah tafakur adalah satu jalan untuk menghasilkan ilmu laduni. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Mereka kadang-kadang ilmu mereka begitu hebat. Mereka, Allah Ta'ala kurniakan ilmu laduni. Ilmu laduni ini melalui pembersihan hati. Hati yang begitu bersih lalu diangkatkan rohaninya, lalu diberikan ketajaman mata hati melalui pemikiran beruzlah, lalulah terbukalah segala rahsia hati, rahsia ketuhanan, sehingga sampai kepada ilmu laduni. Ilmu laduni. Tengok orang-orang dahulu, siapa nama? Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari ni dia hafal hadis banyak. Kalau Imam Abu Hanifah 1 juta hadis kalau tak silap hafal. Maknanya Imam Bukhari tu saya tak ingat dah. Hadis dia banyak. Jadi dia menghafal hadis begitu banyak. Satu ketika masa zaman dia ni, pengiktirafan ini mengenai keilmuan itu berada di Baghdad. Kalau nak tahu orang tu hebat, kena pergi di Baghdad. Lalulah Al-Imam Bukhari ni dia orang Rusia, bukan orang Arab. Imam Bukhari ni orang Rusia. Dia duduk di Bukhara. Jadi dia pergi ke Baghdad. Bila pergi ke Baghdad, kena uji ilmu hadis dia. Ilmu hadis. Jadi diuji ilmu hadis. Diuji oleh 10 ulama. 10 ulama. Jadi setiap ulama tadi akan tu, orang ramai tengok, setiap ulama tadi akan uji dia hadis-hadis. Ni hadis daripada mana, macam mana hadis akan uji. Jadi baca ada 10 orang. Saya tidak pasti sama ada seorang ulama tu baca 10 hadis ataupun 100 hadis. Saya tak ingat lah. Jadi bila dia baca hadis, dia tukar terbalikkan hadis. Hadis dia ada sanad, ada matan. Kalau sanad an Abi Hurairah, an Umar ibn Khattab, innama amalu binniyat, sebagai contoh. Tapi an Umar ibn Khattab, laisa minna man lam yuqi kabirana wala yarham sayyirana, dia tukar. Dia tukar. Jadi dia tukar-tukar hadis tu, ni 10 hadis ataupun 100 hadis dia baca hadis. Hadis yang kedua dia tukar balik, tukar. Jadi semua ulama dia tukar balik hadis. Dan setiap dia habis dia baca, dia tanya pada Imam Bukhari, "Mu tahu tak hadis tu?" Kata tak tahu. Tak tahu sebab hadis tu salah. Jadi hadis yang dia tukar-tukar terbalik itu dia panggil hadis makhluk dalam kitab mustalah hadis. Hadis itu tidak digunalah sebab hadis itu bertukar balik, itu tukar-tukar sekali. Daripada Abi ini, lepas tu rawahu Bukhari jadi rawahu Muslim, ibaratnya gitulah. Tapi masa itu tak ada lagi Bukhari Muslim, hanya dia tukar hadis saja. Hadis sahih, hadis hasan, dia tukar gitulah. Jadi dalam keadaan tu semua hadis-hadis yang dibaca di hadapan mata dia tu, habis semua ulama 10 hadis tu, dia susun balik. Hadis yang pertama yang dibaca oleh ulama ni, matan daripada orang yang ketujuh baca. Dia boleh susun balik. Dia boleh baca hadis yang terbalik yang sebenarnya begini susun. Bila dia susun balik semua hadis-hadis, dia susun balik dalam hadis yang tunggang terbalik tadi, akhir sekali 10 ulama hadis yang yang mengadili, yang menghakimi dia tadi, yang uji dia, nak jadi anak murid kepada Imam Bukhari. Kerana merasa hebat, ilmu yang begitu hebat. Begitu juga dengan Imam Syafi'i, imam mazhab kita. Bila dia pergi belajar dengan Imam Malik, masuk dalam satu kuliah Imam Malik dulu, mula-mula dia dah main mazhab Syafi'i. Lepas tu ada orang kita tengah-tengah belajar main mazhab Syafi'i. Dia tengah main, dia ambil macam rupu-rupu dia, tulis atas tapak tangan dia. Imam Malik baca hadis. Itu hari pertama dia masuk belajar dengan Imam Malik. Imam Malik perasan Imam Malik ni dia orang backhand, bukan backhand, dia panggil tegas dalam pengajaran dia. Oleh kerana orang baru tak marah lagi, tetapi panggil dah. Lepas pada pengajian,
Imam Malik suruh kalau ada anak murid dia tu, panggil hak tu. Ada hak duduk belakang, hak duduk main-main tu. Panggil siapa? Imam Syafi'i. Panggil Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik tanya, aku tengok kamu ni orang baru. Dia kata, ya. Orang baru. Dan aku tengok ketika pengajaran disampaikan, kamu bermain-main di belakang tadi. Dia kata, saya tidak bermain-main. Dan apa yang kamu buat? Saya menulis hadis. Kenapa kamu tidak ada pena, tidak ada pen, tidak ada buku? Kalau tulis hadis, kamu main dengan rupuk gitu, main dengan tu. Kerana saya tidak ada pen, saya tak ada buku. Sebab tak ada pen, tak ada buku, saya tulis. Dah kamu tulis kat dapur tangan. Imam Malik pun tengok kosong, tulis gitu kan, ada benda. Dah kalau macam tu, apa yang kamu tulis? Baca, cuba baca. Imam Syafi'i pun baca hadis, baca hadis yang dibaca oleh Imam Malik. Lalu semua hadis tu diingati, tak tinggal sikit pun. Oh, barulah Imam Malik tahu memang orang ni orang yang hebat. Imam Syafi'i orang hebat. Batu Imam Syafi'i main dalam kuliah tak ada benda dah. Batu tu guru tak marah, main bak anak murid Imam Syafi'i. Mana tarah Imam Syafi'i tak apa dah sah. Kalau mazhab Malik kena marah. Mu mazhab ni Malik dah boleh main. Dah orang tu main, orang tu mazhab Syafi'i. Mana itu sama. Jadi dalam keadaan macam tu, malam tu anak murid Imam Malik anak murid Imam Malik beri satu kitab. Kitab tu dipanggil kitab Muwatta, bagi kepada Imam bagi kepada Imam Syafi'i. Ambil Imam Syafi'i. Ambil ni buku teks dulu baca. Imam Syafi'i pun ambil esok kata balik. Apa Imam Syafi'i kata? Imam Syafi'i kata, saya sudah menghafal kesemuanya sekali. Bukan dia kata saya sudah baca semua. Sudah hafal semuanya sekali. Jadi ternyata bahawa Imam Syafi'i ini dia memang kuat ingatan dia. Kuat ingatan dan banyak hafal hadis yang ditulis oleh Al-Imam Malik, iaitu dalam kitab Muwatta. Dan ternyata dalam kuliah dia tu Imam Syafi'i tak ada kitab apa dah. Ni kehebatan Imam Syafi'i. Batu kalau kita kuliah mazhab Syafi'i banyak tak ada kitab. Mana Imam Syafi'i dia sudah hafal semuanya sekali. Maknanya. Jadi nak beritahu Imam Malik dia dah tua. Tak kisahlah. Dah macam mana orang boleh ngapa? Orang boleh ngapa siapa banyak-banyak setara tu. Itu hasil daripada ketajaman mata hati. Hasil daripada bersihnya hati, hasil daripada hati yang begitu bersih sehingga menghasilkan ilmu yang hebat. Ilmu yang hebat. Jadi perjalanan dia bila kita bertafakur, bila kita beruzlah, hati kita akan menjadi bersih, dan kita ni jauh daripada pahaman-pahaman ataupun khayalan-khayalan ataupun pemikiran-pemikiran. Kerana kita sudah tidak bersama dengan makhluk lagi, yang mana makhluk banyak merosakkan hati kita kalau kita bergaul dengan makhluk yang buruk akhlaknya. Jadi di sini disuruh supaya kita beruzlah, banyakkan beruzlah. Maka dia kata, zahirlah baginya haqaiq. Maka bahawasanya hati apabila sunyi ia daripada khalai yang wahamiyah. Apabila hati ni bila sunyi, tidak ada perkara-perkara yang khayal yang wahamiyah. Wahamiyah ni benda perkara waham ni benda yang apa ni, yang khayalat, iaitu daripada perkara-perkara keduniaan. Hati sudah sunyi daripada memikir perkara-perkara dunia. Hati sudah sunyi daripada memikir mengenai perkara-perkara yang boleh menggelapkan mata hati, seperti fikir dunia, fikir harta dan sebagainya, fikir mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Bila sunyi, maka tiadalah tinggal lagi baginya syak, tak ada lagi ragu-ragu, tidak lagi syak, melainkan di dalam haqaiq wujudiyah. Maka dia berada di dalam hakikat kewujudan, merasa kewujudan Allah Ta'ala. Dia akan merasa hakikat kewujudan Allah Ta'ala. Hari ni kita tak merasa kewujudan Allah. Rasa kewujudan Allah, tapi bila ditanya Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala wujud, itu ilmu. Itu sekadar ilmu. Ilmu ni ada di lidah, ada di akal, tetapi belum masuk dalam hati. Tapi bila sahabat dah sampai pada peringkat dia, kita dah kosongkan daripada perkara dunia. Kosong daripada perkara dunia bukan bermakna tolak dunia.
Bukan berbanding tolak dunia. Kita tambah kenderaan tolak dunia. Lagi fikir orang kenderaan ada kereta sedap ke. Maksudnya bukan benda tu kita tambah siapa benda tu boleh mengganggu fikiran kita, akal kita. Jadi bila nak beribadat, kita kena kosongkan hati kita dan jadikan perkara yang ada di hadapan mata kita ni hanya sekadar pandangan zahir dan penggunaan di tangan saja, hanya sekadar zahir saja, tetapi hati kita adalah kepada Allah Ta'ala. Sebab tu orang-orang salafus salih dahulu walaupun mendapat harta yang begitu banyak, harta yang begitu banyak, satu hari Imam Syafi'i nak gunting rambut, dia pergi gunting rambut, tengah-tengah gunting rambut, orang tukar gunting rambut berhenti rambut dia, tengah-tengah gunting berhenti. Berhenti. Sebab apa nak gunting rambut Imam Malik? Sebab apa nak gunting rambut Imam Malik? Sebab Imam Malik bayar mahal. Masa ketika tu, jadi tengah-tengah gunting berhenti. Jadi api tu Imam Syafi'i pun tunggulah rambut dah sama dah. Mana rambut dah sama dah, gunting dah habis lagi, tapi dia gunting orang lain dulu, tukar gunting tadi. Jadi Imam Syafi'i ni masa sebelum pada tu orang beri dia hadiah banyak. Orang beri hadiah banyak. Maknanya orang beri hadiah. Bagi hadiah banyak. Orang zaman dulu dia pakai benda, pakai satu buku gitulah. Main pitih banyak. Bila orang beri pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil. Maknanya tidak bermakna Imam Syafi'i ni ahli dunia, tidak. Ambil. Bawa pitih banyak nak gunting rambut. Bila digunting rambut dah dah siap, tukar gunting orang lain pula. Imam Syafi'i duduk tunggu, sabar dulu. Tunggu. Habis tu gunting balik Imam Syafi'i. Masa nak gunting rambut Imam Syafi'i balik, lalu Imam Syafi'i tanya. Kalau orang Terengganu kok tanya dah, bapa mu tinggal aku. Tengok gunting molek-molek apa duk tinggal. Maknanya kenapa kamu ini meninggal, tidak menghabiskan gunting rambut aku dahulu, baru rambut orang lain. Tanya Imam Syafi'i tanya. Ya, yang gunting tu memang Imam Malik tu guru dia, tapi saja nak tanya tu sebab apa?